Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay, ya Allah rambut. Tapi apa-apa pun ni kau nak cakap nak. Hai, welcome back to my channel. Lama betul lah tak upload balik kan. Okay, so mungkin mulai saat ini Ikmal akan kerap lagi lah kita upload video balik, insyaAllah. Walaupun video untuk adik-adik, Ikmal harap orang yang bukan adik-adik macam ni bolehlah tengok juga video ni. Tapi video hari ni orang kata memang tak apa, duduk kat bahu. So video kali ni orang kata macam Ikmal boleh kata video ni lebih kepada adik-adik sebenarnya, untuk video adik-adik untuk korang semua. Sebab apa? Kita nak beli squishy. Apa sekarang ni squishy dah jadi trend balik. Apa terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dah subscribe, like, comment and share. Hari ni korang akan ikut Ikmal, kita akan beli squishy. Squishy ni sebenarnya daripada dulu dah viral, daripada Ikmal darjah 5, darjah 6, tingkatan 1. Memang dah mula viral lama dah. Tapi dia viral balik dekat TikTok. Bukan ramai sangat main squishy. Jadi ni Ikmal beli kat TikTok shop. Tapi astagfirullahaladzim, lambat betul nak sampai. Memang lambat sangat nak sampai. Jadi dah 2 minggu. Lagi lama daripada Ikmal beli baju daripada China. Tak sampai-sampai lagi. So disebabkan lama sangat, Ikmal akan beli sendiri dekat satu kedai ni dekat KL. Ikmal ada jumpa kedai ni jual squishy banyak. Jadi kita akan tengok barang dan squishy apa yang kita nak beli kejap lagi, dan kita akan cuba sendiri squishy tu. So tanpa basa-basi, korang jangan pergi mana-mana, jangan lari, stay tune sampai habis video. So Ikmal dah dekat dalam kereta dengan Moksu memang cerita dia macam ni. Moksu dia hantar kereta. Patutnya kita orang keluar awal lagi tadi. Dia hantar kereta pergi bengkel. Lepas tu dia boleh terlupa yang dia punya kereta dekat bengkel. Si bencut ni. Jadinya ceritanya tadi dia turun rumah dia tadi. Dia cakap, Ikmal, Moksu terlupa satu benda. Cuba kau teka apa? Manalah kita tahu dia lupa apa, Kak. Rupanya dia lupa yang kereta dia dekat bengkel. Lepas tu dah jalan. Tak nak jalan ke? Dia lupa kereta dia dekat bengkel. Jadinya kenapa kenalah tunggu dulu sebab dia yang drive kan. Jadinya kita kata mau kita nak pergi mana nak pergi kedai emas. Maksud nak beli emas. So kita teman dia pergi beli emas pula. Sebab Ikmal hari tu dah shopping emas dah. Jadinya kita teman dia pergi beli emas kejap. Lepas pergi emas lepas beli emas baru kita pergi tak boleh tahu. Kita pergi satu kedai. Kedai ni rahsia. Kedai ni adalah lubuk squishy katanya. Dekat situ banyak gila squishy, betul tak? Betul? Aku tengah joget lah. Dekat situ banyak sangat squishy. Jadinya kita tengok squishy apa yang ada, kita rembat, lepas tu kita buat haul. Nanti Ikmal tunjuk kat korang squishy apa yang kita beli. Sebab squishy sekarang memang tengah trend, squishy sekarang memang tengah famous. Jadi ni kita tak boleh kalau ketinggalan. Kita memang kena ikut apa yang famous. Apa yang tengah trend, apa yang tengah viral. So kita jumpa kat sana, okay? So sekarang Ikmal dah sampai dekat mall ni. Sebab Ikmal jumpa kedai tu dekat TikTok. Aku jumpa dekat TikTok. Lepas tu aku macam kedai tu dekat sini. Terus pergi sini ya. Ikmal dah tak tunggu dah. Aku dah tak kira dah hari apa yang aku tunggu datang sini. Sebab takut squishy tu habis. Ada satu dekat level 2, satu dekat level 5. Jadi ni kita pergi kat level 2 dulu, baru kita pergi kat level 5. Mau su cakap apa benda kau ni dah besar-besar main squishy? Yalah. Padai muka. Dia jatuh. Padai muka. Jangan dah lama dah nak beli dekat TikTok shop, lambat sampai. Aku pun carilah dekat TikTok dengan Google dekat mana kedai squishy yang ada dekat KL. Dan alhamdulillah ada. So kita tak boleh lepaskan peluang bila kita dah nampak tempat tu ada. Sebab apa? Bila benda famous, benda viral cepat habis. Tolong cepat ada. Ni kat depan ni macam ada kedai mainan. Jom masuk kita tengok sini, tak mesti ada. Kita tengok kat sini ada tak? Bos, ada squishy tak? Squishy tak ada. Cek tak ada. Alah, kat sini tak ada. Dah jumpa. Ya Allah, banyaknya. Wow, dia banyak. Tapi dia keras. Dia tak lembut. Macam-macam bentuk ada. Alah, tapi ni bukan yang tu. Dia squishy tapi dia keras. Alah, tapi dia tak keras. Dia tak lembut. Banyak. Wow. Tapi dia ada bau. Dia ada bau. Roti. Ni lembut. Ni kat mana? Ni lembut. Tahu klik kecil kan? Nampak? Kenapa yang ni keras? Patutlah banyak. Rupanya keras rupanya. Keras sangat squishy dia ni. Info kedai belakang macam tak ada squishy yang lembut tu. Jadi aku pergi cari kat tempat lain sebab squishy dia keras. Dia macam, itu bukan squishy dah tu. Baik kau namakan dia squishy bentan.
keras betul tak macam masuk angin. Picit kan tak squishy langsung. Yang macam kat TikTok tu dia squishy macam cuik tu. Nak yang cuik. Banyak ni. Ya. Ya. Akak ambil kat mana tu? Dalam Akak ambil kat mana? Ni. Ada lagi? Ada. Ada. Mana kat mana kak? Lalu tengok dia dalam. Wih banyak. Mana? Kat sini banyak. Patutnya pergi sini tadi. Ini bau betul dunia squishy. Yang tadi tu squishy bentan. Baru betul. Wah. Ni. Kak. Squishy Squishy pertama. Cuy. Okey tak, sabar tak. So, sebabkan payah nak jumpa, kita rembat semua yang ada kat sini. Sabar. Itu ada apa? Squishy juga. Tunjuk tu. Konten mak. So, kami dah beli. Kita unboxing kat rumah. Lah kenapa rambut kau macam tupai tu lah? Sorry, bukan tupai. Ni Ultraman dia. Tiba-tiba Ilham ada kat KL korang? Hari ni tiba-tiba dia ada kat KL. Sebenarnya aku nak habiskan vlog ni semalam, tapi disebabkan semalam tiba-tiba ada meeting, jadinya tak sempat. Lepas tu malam-malam ingat nak buat live pun tak sempat juga. Tapi apa-apa pun, jom kita buat kita punya squishy haul. Okay, squishy sekarang ni kau tahu tak, squishy tengah viral balik. Alah dulu waktu zaman kita kecil-kecil kan, apa ni jiran kita beli squishy, Wawa beli squishy, semua beli squishy konon-kononnya tu. Tapi main tu dah lapuk ke? Iya, tapi sekarang ni dia squishy tapi jenis yang lain sikit. Dia macam orang panggil stress ball lah. Kalau stress kita picit-picit lah. Stress ball. Aku ni masalahnya dah cukup stress dah kehidupan aku ni. Tapi disebabkan benda ni macam unik sangat, jom kita unboxing. Dah lah Tak, cerita ni macam ni, Mak Su. Dia Okay. nampak lelaki handsome kan. Lepas tu dia tengah bawa kereta ni, Mak Su aku tu lah. Tengah bawa kereta kan. Lepas tu dia kan bawa kereta, jadi dia tak sempat nak piwit-piwit. Biasanya lelaki piwit kat perempuan ni, perempuan piwit-piwit kat lelaki. terbalik. Dia terdesak waktu tu kan. Piwit. Biasanya piwit. Dia tak piwit. Alright, disebabkan kat sini kita orang tak ada lighting yang macam Padu-padu kan. Kat sini tak ada lighting tertinggal. Kita guna lighting atas je. Ya. Okey juga kan. Ikut atas tuan. Kalau tuan tu handsome lah dalam kamera tu kan. Kalau tuan dia buruk lah dia. Wajar. Jom kita tanpa basa-basi. Mari. Kita nak tunjukkan kita punya squishy ataupun stress ball. Okey, kau tutup mata. Okey, tutup mata. Tutup. Buka mata. Buka. So inilah nama dia, squishy and stress ball tu. Ini dia, nampak? Aku tak tahulah korang pernah nampak ke tak, tapi ini yang tengah trend gila-gila sekarang ni. Sini. Okey, engkau pegang yang warna. Sama je dua-dua colour. Aku nak pink. Ni warna purple. Okey. So Okey. yang ni sangat-sangat viral ya. Sangat-sangat viral. Kau tak tahu, aku pun tak tahu kenapa dia viral. Mungkin disebabkan bila kita picit dia tu dia macam satisfying. Dia macam macam tu. Hilangkan stres macam tu. So jom, kalau kat sini lah boleh tengok macam-macam ada banyak. Kalau tak hilang siap kau Dia dalam kalau buka dia macam ni. Dia ada tapis dia. Ya, maksudnya dia selamat lah. Ni dah ada ni. Ini sekarang ni orang memang gila-gila cari dekat TikTok viral. Best kan? Best lah. Kan? Macam dadih. Kata dah. Tengok ni. Ye, texture dia. Tengok ni ah. Dia macam lambat-lambat naik. Cepicik. Wih, dengar. Allah. Ni lah punya. Best lah. Warna purple macam Warna purple. Dia memang lusinan betul. Kalau kita tekan, dia lambat naik. Tengok Nampak tu? Nampak tak? Weh, macam bola-bola lusinan. Dia fokus ke tidak dengan benda alas ni sebenarnya. Kamera baru ni nampak macam menarik tau. Tapi macam dia tak fokus je. Uish, nampak tak? Dalam dia macam ada air, tapi sebenarnya bukan air. Dan dia macam dia akan kembali kepada bentuk asal. Ya. Jom kita buat eksperimen lah. Tapi janganlah. Aku baru beli kau tu tak mahal. Total RM173 aku beli. Apa benda yang mahal sangat squishy Aku kau tak beli? tahu. Semua benda aku beli kat dia. Aku tak tahu apa yang macam squishy semua saya beli. Okey, yang ni nampak.
Ini yang datang sangat-sangat viral ni. Yang Macam mana boleh tak ini dia viral dekat TikTok, dekat Threads, ramai gila orang beli. Dan budak-budak sekarang main benda ni lah, guna-guna menghilangkan stres. Awas ya kepada adik-adik, jangan baling kat muka orang. Sakit ni. Ya, sakit. Sakit kan? Nak try tak? Dekat dekat kepala kau bunyi ni. Ya tu. Tapi sangat-sangat best. Berbalik dengan harga dia, tapi Kemal tak tahu harga dia berapa. Kemal main beli je. Cuma yang ni Kemal beli macam-macam colour. Okey, yang ni warna pink. Dan ini warna purple. Lain sikit je. Ini warna merah. Ini Dr. Pepper warna merah. Merah. Wih lah. Lawa lah. Aku suka yang merah lagi lah. Duduk. Oh, no. Kamera fokus lah. Jangan marah. Kamera ni tak ada otak. Memanglah dia tak ada otak. Jenggo. Tapi tak apa. Ini macam tahu dia. Tapi Kak, aku dengar bunyi dia. Korang dengar best gila weh. Bedi, tu ni. Ni geramnya aku. Ya, warna merah ni cantik doa ni. Aku rasa macam nak potong belah dua. Nak tengok apa Ni, isi. cuba pegang. Pam! Ada lagi weh, aku beli warna oranye. Aku tak tahu berapa banyak aku Berapa beli. banyak kau beli ni? Tak tahulah. Tapi sangat-sangat banyak aku beli ya. Macam-macam colour. Squish Cube. Nama dia Squish Cube. Squish cube. Yang ni best ah. Yang merah dengan yang oranye ni sangat-sangat bagus sih. Bukan sangat best texture dia. Bagus. Ini. Ya Allah bestnya. Betul ni. Piwit. Tak habis-habis piwit kau ni. Bising lah. Ni. Wow. Ini bestnya. Satisfying. Ni. Ish, beralik ni kalau duduk Ya. saja ni. Ini kalau tengah-tengah stres malam-malam kan. Ya. Muka siapa nak tumbuk ni? Bayangkan muka Ikmal. Bayangkan muka ketua korang ni kan. Itu korang nampak? Pula ini dah viral lama dah benda ni tau. Kenapa? Ada orang kata kalau kita nak pegang dia, kita tak boleh pegang dia. Dia akan jatuh. Tak tahu kenapa. Apa macam mana ayat kau tadi? Macam balik. Kalau kita nak pegang dia, Okey. kita tak boleh nak pegang dia. Dia akan jatuh. Okey. Okey, ni bendanya. Ya lah. Tak nak pegang. Sekejap, sebelah. Boleh. Dia kena main pijak-pijak. Dia macam bergerak. Dia macam bergerak. Macam ni. Amboi kau. Kau punya excited terlebih daripada aku masalahnya. Oh. Benda pelik-pelik. Macam mana? Tak boleh nak pegang. Kena. Weh, nak pegang dia macam jatuh-jatuh. Molek nanti kena kamera jatuh kat orang. Tok ni. Mana? Tering. Ini dia macam bentuk buah strawberry. Okay. Dia cantik kan? Cantik, okey. Tok dia menarik kan? Menarik. Tapi dia tak ada bau wangi pun. Tak ada bau wangi, bau biasa. Aku ingat dia macam buah tomato. Tapi Kepala. macam strawberry. Betul Wuh, tahu tak? Nak pegang. Ini dia. Ini nampak menarik. Aku tak tahu ni benda apa. Untuk ni ke? Allah. Macam mana? Bang. Tapi ni best lah. Picit dia. Dia anak kambing kan anak anjing ni. Tengok ni ah. Ya Rabbi. Macam Arnab je. Ha. Ini famous juga. Ada yang ni dia, aku tak tahu lah ni macam pau ke apa benda kan. Tapi dia datang sekali dalam bekas macam ni. Okey, macam bekas makanan. Ya macam bekas makanan. Macam bekas dimsum tu. Ya, baru aku nak sebut. Ya, lepas tu tarik. Kita dapat yang cantik tu. Dia macam ni lah dalam dia. Tok tu. Nampak tak? Lawa lah. Tapi melikat sikit lah. Cuba tengok tangan kau. Kenapa bau dia macam ni? Tapi tak ada apa-apa. Dia tak melekat kan? Dia macam ni. Kejadiannya begini. Nampak tak? Okay, and then dengar tak bunyi dia? Piwit. Tapi cantik lah warna dia. Warna dia cantik je. Ambil. Dia kembali kepada asal. Baik. Nampak Piwit. Tapi kalau dia buka tu nampak lebih lazat. Nampak lebih lazat. Nampak lebih lazat.
So kalau kita buka macam ni kan, dia tak macam yang mula-mula tadi. Kalau mula-mula tadi tu dia cepat kembali. Yang ni dia macam nampak? Boleh tarik panjang lagi. Okay. Jeng jeng jeng. Ini stress ball tapi aku beli dekat Toy R Us. Aku tak beli dekat kedai yang hari tu. Sebab yang kedai hari tu punya tak ada yang ni. Ini mahal sikit, RM30 satu ni. Dengar. Sayang. Tak Ini kalau kita tarik, kalau kita penikkan dia, dia macam ni. Dia memang macam ni. Dalam dia macam ada slime sikit. Kalau Tapi dia boleh tak tengok, melekit, tapi dia tak melekit, dia tak melekat-lekat. Kau nampak? Kalau dekat hoodie pun dia tak melekat sangat. Dia boleh ambil habuk. Yes. Tapi dia sedap habuk lah. Jadi bila benda macam ni kan, korang jangan main dekat rumah dekat-dekat dengan baju yang macam cotton-cotton. Nanti korang aku risau nanti besok tak pergi sekolah. Mak korang rotan korang nanti. Sebab takut melekat dekat baju. Tapi so far dekat tangan memang dia tak akan melekat. Dia okey je. Dia memang satisfied. Tak Dia boleh buat apa? Boleh cabut-cabut lagi. Lepas tu kan, korang boleh lah. Dia macam kita main Play-Doh lah lebih kurang. Play-Doh. Macam ni. Nampak? Boleh buat jadi nasi kepal. So jadilah dia bulat ni. So ini memang menarik dan sangat best. Kalau nak beli kat Toy R Us. Last kali yang ni. Tapi kalau korang nak beli squishy-squishy ni, kadang-kadang ada juga dekat Shopee. Korang tengok je dekat bawah, nanti aku akan masukkan. Kalau ada dekat Shopee, nanti aku masuk link dekat bawah. Korang beli dekat Shopee. Betul. Sebab mungkin korang jauh daripada KL, tak boleh beli kan. So korang boleh beli dekat bawah. Dia macam roti sosis. Dia bukan macam, dia memang roti sosis. Ya, mangga. Wih. Tapi kita dah picit dia. Wow. ASMR sekali. Sabar. Tapi bunyi dia lagi kuat. Okay, dia tak ada bau wangi. Dia tak ada bau yang sedap-sedap pun. Macam bau getah je. Allah. Aduh, tak adalah wangi sangat pun. Tapi boleh lah. Boleh lah. Dia tak busuk tapi tak wangi. Boleh lah buat rasa-rasa. Main-main squishy stress ball. Betul. Okay guys. So itulah dia beberapa squishy ataupun stress ball yang kita dah haul dan kita beli tadi. Betul. So apa pendapat korang dan korang punya favourite yang mana? Betul. Dan kalau korang dapat beli, korang nak beli yang mana? Betul. Dan korang suka yang jenis macam mana? Suka yang keras ke? Suka yang macam slime ke? Suka yang macam mana-mana ke? Mungkin aku tak tahu apa benda nama-nama slime ataupun stress ball ni. Betul. Tapi korang paling suka yang mana? Korang boleh komen dekat bawah. So alhamdulillah video kita sampai sini dulu. Minta maaf kalau terkasar bahasa ataupun video kali ini membosankan. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Subscribe juga channel Ilham dan jangan juga lupa untuk komen dekat bawah kalau korang ada konten yang menarik. Betul. Dan korang nak suggest kat kita orang. Korang minta maaf terkasar bahasa. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.